Nampak tak? So, you memang ada tanggungjawab supaya you kena berfikir dengan logik, ada tak? Sebab tu, I rasa Khairul Amin, dia tak simply review orang tau. Tak. Sebab dia tahu, kalau nak review macam mana kalau orang tu kena serbu? Macam mana tiba-tiba tekak dia je yang sedap, tapi orang tekak orang lain tak sedap? Macam mana kalau orang tu tak ada kemampuan untuk serve? Itu dari segi bisnes Berhati-hatilah, berhati-hati. Dari segi individu tu sendiri, Mak Nur tak rasa orang, some people dia tak boleh nak handle fame. Betul. Setuju tak? Betul, saya setuju 100%. Sebab dah bersila dah dulu. especially kalau dalam keadaan tak pernah dapat dan dia tiba-tiba naik tiba-tiba ni masalah. Macam kita zaman-zaman PKP kita slow tiba-tiba Mak Nur meletup kan. Tapi meletup Mak Nur dah ready dah. You dah ada mind capacity, you dah ada capacity untuk handle emotion, mental, physical. Jadi you dah boleh pergi jauh. Tapi ada orang yang dia tiba-tiba fame, dia tak tahu macam nak handle emosi, satu tak tahu nak handle kecaman. Betul. Lepas tu kena kecam nangis, dah lama depression. Lepas tu dia tak tahu macam mana nak handle social punya awkwardness. Benda-benda macam tu susah lah macam tak dapat nak, tak semestinya bagi benda yang positif lah. Viral dia ni akan sebenarnya effect kepada you punya mental health, lepas tu you punya kehidupan harian. Tiba-tiba bila kau tak dapat nak handle orang kecam pula kau lagi bertambah. Susah lah. And then kalau you tak berapa nak dapat nak handle, kadang-kadang Mak Nur tengok kita kalau you bercadang untuk tampilkan diri you dekat depan skrin, you memang kena ada satu mindset yang kau kena terima yang dalam dunia ni kau tak boleh bagi orang semua suka kau. Betul. Sebagaimana kita ada juga membenci orang. Benar. Sebagai itu juga ada dia orang bukan malaikat. ada juga orang akan membenci kita. Benar.